ada orang cabar. Anwar, kalau berani, tuduh sakau, bongkar. Saya kata, terima kasih. Pucuk dicita, ulam mendatang. Sekarang tengah ribut tentang laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji. Kamu merupakan CEO syarikat. Dan pada tahun tersebut, syarikat kamu rugi berbilion ringgit. Dan kerugian tersebut turut disebabkan oleh keputusan yang kamu lakukan sebagai CEO. Tetapi, walaupun pemegang-pemegang saham yang lain ni semua sedang merana sakit, kamu declare bonus untuk orang-orang kamu 13 bulan. Mana orang tak marah? Mana orang tak marah? Segelintir pihak mendapat keuntungan yang luar biasa, yakinnya menyebabkan orang lain perlu menanggung beban keputusan tersebut. Haji, you can ask Dr. Nick, he was CEO of Tabung Haji. We bail out 20 billion on Tabung Haji. And you have to remember this, why social stability matters, why everybody has to benefit, why social cohesion matters. When you bail out Tabung Haji, it's not Muslim money. It's the Chinese money who go and bail out, it's the Indian money who go and bail out, it's the Malay money who went bail out, because it's a federal money. Public money. We did not take from zakat to bail out Tabung Haji. Kalau sekadar cakap slogan sahaja, kononnya penyatuan Melayu, tetapi mereka lah yang merosakkan institusi ekonomi orang Melayu. Lihat saja kes 1MDB. Siapa yang menjadi perompak dan penyamun dalam kes 1MDB? UMNO. Siapa yang meruntuhkan institusi tabung haji? Siapa yang meruntuhkan institusi Felda? UMNO. Sekarang orang seperti ini nak menyelamatkan Melayu. Jangan lupa lembaga tabung angkatan tentera. Jadi kalau kita lihat sejarah, jangan kita lupa sejarah. Puak-puak ini hari ini tampil dalam kempen pilihan raya, akulah pejuang Melayu, aku nak selamatkan Melayu, aku nak menyatukan orang Melayu. Cermin muka kamu dulu, kamulah pengkhianat orang Melayu. Dalam laporan itu, baca nanti bagaimana penyelewengan dilakukan oleh orang Melayu terhadap mereka yang simpan dalam tabung haji. Bukan Cina yang menipu Melayu. Melayu. Siapa yang menyelamatkan tabung haji? Bila dibuat RCI oleh zaman kerajaan Perdana Menteri Mahyudi Yassin, buat Royal Commission untuk Siasat, di antaranya terdedah dalam laporan itu, di antara yang menyelamatkan tabung haji itu ialah Menteri Agama kita, iaitu Mujahid Rawa. Dan Menteri Keuangan yang menyelamatkan tabung haji itu ialah Lim Kuan Eng. Apa orang Melayu nak kata sekarang? Apa cerita dia? Apa yang jadi cerita dia? Ceritanya tabung haji ambil dana daripada orang kampung, orang Melayu, orang Islam. Kemudian berlaku penyelewengan, rugi lebih 10 bilion ringgit. Ini duit siapa? Tabung haji. Duit orang Melayu, bukan duit Acong kawan kita, bukan duit Aru kawan kita. Ini duit orang Melayu yang nak pergi haji. Kita ni antara penting dalam hidup kita ni fikir siang malam ni cari duit sebab harap sebuah kita boleh pergi haji. Betul. Kalau tak boleh pergi haji, kita pergilah umrah. Kita punya ingat siang malam. Tapi yang rompak ini, yang pecah amanah ini Acong ke? Yang pecah amanah ini DAP ke? Yang pecah amanah ini Aru ke? Tidak. Yang pecah amanah ini orang Melayu yang kita beri kuasa, yang nama partinya itu UMNO dan Barisan Nasional. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Hoi, hoi ya hoi. Ya hoi, hoi ya hoi ya hoi. Lala. Baik, diorang tanya, mengapa lambat? Ini keputusan kita semua. 2022-2023 saya jadi Perdana Menteri,
taklimat diberikan oleh Tun Raus pengurusi. Bila dia bagi taklimat, kita nak putus sama ada nak sebar atau tidak. Tabung haji, Tan Sri Rashid kata nanti sekejap, sebab kita nak urus bagi betul tabung haji dulu. Rugi banyak, meniaga lingkup, bagi peluang kita pulih. Kalau keluar awal, tak sempat kita buat perubahan, orang lari habis tinggal tabung haji, bankrupt tabung haji. Jadi kita kata okey, tangguh sekejap. Tak sempat mereka bagi cadangan, nak sebarkan, ada orang cabar. Anwar, kalau berani, tuduh sakau, bongkar. Saya kata terima kasih. Pucuk dicita, ulam mendatang. Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius tabung haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Mengikut Akta Tabung Haji 1965, tabung haji tidak boleh mengumumkan agihan keuntungan selagi liability melebihi aset. Artinya, tanpa tindakan segera jutaan pendeposit tidak akan menerima sebarang agihan dividen. Pada ketika itu juga berlaku krisis keyakinan sekitar 6 bilion dikeluarkan pendeposit. Dalam tempoh yang singkat, manakala usaha mendapatkan pinjaman siap sedia standby loan gagal, sekiranya tabung haji runtuh, yang Tuan Yang Pertua, kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpinan tabung haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Tan Sri Zeti Akhtar Aziz pernah menulis surat kepada bekas pengerusi tabung haji bertarikh 23 Disember 2015 yang memberi amaran bahawa tabung haji mengalami masalah kekurangan aset. Bagaimanapun, kerajaan ketika itu tidak mempedulikan amaran tersebut dan terus membenarkan tabung haji membayar hibah dividen yang tinggi walaupun keuntungannya tidak mencukupi dan bakal berdepan risiko kestabilan kewangan. Pihak pembangkang pada ketika itu, tahun 2016, telah beberapa kali membangkitkan isu kerugian tabung haji. Namun, ia dinafikan oleh pihak pengurusan lama, termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, serta timbalannya yang menyatakan tabung haji adalah di dalam keadaan yang baik. Bukan itu sahaja, Menteri dan timbalannya ketika itu tidak mengambil apa-apa tindakan untuk menyelesaikan mahupun menyelamatkan tabung haji pada ketika itu dan hanya membiarkan segala keputusan serta tindakan dibuat oleh pengurusan tabung haji yang mana ahli lembaganya kebanyakannya terdiri daripada orang-orang politik. Wahai insan, ingatlah kamu, hidup di dunia tiada abadi. Sebelum terlambat, sedarlah. Masih ada maksudnya. Orang yang totok UMNO ni sampai sekarang tak nak terima hakikat. Sama juga dengan tabung haji. Saya akan ulas sikit lagi lah pasal tabung haji lepas ni kan. Ramai lagi ni yang orang UMNO ni akan serang tak habis-habis pasal kamu fitnah tabung haji. Kamu dosa besar, fitnah tabung haji. Ni orang UMNO cakap apa? Saya nak bagi tahu yang tadi saya duk tengok dalam ni lebih kurang dalam muka 256 muka surat. Saya cari-cari di manakah pada waktu saya jadi Menteri Agama memulihkan tabung haji yang dikritik sebagai jual harta umat Islam, yang dikritik sebagai menggadai harta umat Islam. Tak ada di dalam laporan RCI ini. Yang ada ialah mereka memuji inilah tindakan yang telah menyelamatkan tabung haji. You tell me, my dear brothers and sisters, siapa yang merosakkan umat Islam? Siapa yang membangunkan umat Islam? Jangan bicara tentang umat kalau kamu mengkhianati umat. Kamu tidak dapat menjaga satu organisasi umat yang dihormati. Kamu telah menipu kewangan. Kamu telah menipu dalam banyak hal.
RCI yang menyiasat tempoh 2014 hingga 2020 mendedahkan beberapa penemuan yang sangat serius. Pertama, pada penghujung 2017, aset tabung haji berjumlah 70.3 bilion tetapi liabilitinya mencecah 74.4 bilion. Ini bermaksud aset tidak lagi mencukupi untuk menampung tanggungan. Kedua, RCI mengesahkan amalan pembayaran hibah menggunakan rizab serta penggunaan kaedah RAV. Sebab itulah hibah 6.25% pada 2017 masih diumumkan walaupun kedudukan kewangan sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat lemah. Ketiga, jika piawaian MFRS digunakan sepenuhnya, tabung haji sebenarnya mencatatkan kerugian RM1.4 bilion ringgit, bukannya keuntungan RM3.4 bilion ringgit seperti yang diumumkan. Dan yang keempat, walaupun Bank Negara Malaysia telah memberikan amaran sejak 2014, penyata kewangan tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2017 tetap menerima sijil audit bersih. Akibatnya, rakyat tidak mengetahui kedudukan sebenar kewangan tabung haji ketika itu. Inilah datang ni Melayu terancam, Islam terancam. Apa sebab Melayu terancam, Islam terancam? Masa dia pegang, tabung haji berada dalam kerugian. Tabung haji berada di dalam tata kelola kewangan yang cukup memalukan marah umat Islam. Bila kita datang pada tahun 2018, kita telah membetulkan tabung haji. Kita telah mengembalikan balik maruah tabung haji. Kita telah membetulkan kewangan tabung haji. Tiba-tiba yang membetulkan jadi jahat, yang bagi rosak jadi hero. Ini apa nak jadi negara kita ni? Selepas membaca laporan Suruhanjaya Diraja mengenai tabung haji, umat Islam memang layak kecewalah. Dan semua kegiatan perniagaan tabung haji itu rugi. Dan kerugian itu bukannya kecil, besar. Menjejak kepada 12 bilion ringgit. Dan paling mengecewakan apabila Bank Negara sudah pun memberi amaran beberapa kali tentang kerugian serta salah urus di dalam tabung haji. Jadi selain daripada kerugian yang dialami itu, kita juga rasa sangat kecewa kerana ada lagi pemimpin UMNO yang ingin mempertahankan dalam segala tipu helah kata-kata kononnya kerugian itu berasal daripada pemberian hibah atau dividen kepada pencarum.